Tindakan seorang pelanggan yang cuba mengelirukan seorang juruwang di sebuah premis kosmetik diceras gagal selepas taktiknya berjaya dihidu sebelum perkara tidak diingini berlaku. Dalam rakaman CCTV yang dikongsikan, juruwang tersebut terpaksa berdepan situasi pelik selepas seorang individu memakai topi cuba mengelirukannya dengan melakukan pembelian barang dan cuba memperdayakan dengan membatalkan pula pembelian tersebut. Curiga dengan tindakan lelaki itu, juruwang terpaksa memanggil supervisor bagi menangani permintaan individu terbabit. Bagaimanapun, setelah wang dikembalikan, lelaki itu sekali lagi cuba memperdayakan pekerja di premis itu dengan mengatakan mahu pula membeli barangan tersebut. Malah dia cuba menambah bilangan barangan itu. Sausi dengan tindakan individu tersebut, seorang pelanggan yang berada di situ cuba membantu. Namun individu itu yang merasa taktiknya bakal terbongkar segera beredar dari situ. Apa yang lebih mengejutkan, rata-rata mengakui pernah menjadi mangsa penipuan licik individu yang sama sebelum ini. Macam mana ni? Dia bukan pegang tu.